saya Puan Rosa, pengurusi KRT Seksyen 5 Bandar Rincing, Semenyih. Di taman ini adalah berbilang bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Penduduk di sini aktif menjalankan aktiviti penanaman seperti aquaponik, iaitu kita ada ternakan ikan keli dan sayur-sayuran seperti pegaga, daun kunyit, kesum dan lain-lain tanaman lah. Kita dapat berbagai jenis tanaman di sini. Salah satunya saya ambil contoh daun pegaga. Daun pegaga ini bukan saja dijual secara raw ataupun secara daun itu sendiri, tetapi juga dijual dalam bentuk crispy. Di mana hasil jualan ini mereka mendapat pendapatan untuk suri rumah yang membantu membuat penjualan hasil tanaman tersebut. Komuniti kami di sini ada menjalankan perniagaan. Jadi kami hasilkan ternakan ikan keli untuk supply kepada peniaga-peniaga di komuniti ni lah. Kita akan ambil grade-grade ikan yang mana dah besar. Okey, kita akan buat salai lah. Siang buat salai, kemudian kita hantar ke bahagian pembakaran. Maknanya kita akan hantar kepada tempat tim yang buat salai lah. And then lepas dah selesai membakar tu, kita akan transfer ke bahagian pembungkusan dan seterusnya kepada jualan. KPN telah memberi kursus latihan kepada peserta-peserta RT ekonomi ni, maka mereka bila balik ke komuniti mereka rasa macam ada semangat lah untuk mengembangkan produk-produk yang dihasilkan. Dan lagi satu, mereka tidak takut untuk mencuba di mana kalau misalnya ada program-program di sekitar kawasan Semenyih ni, kawasan kami, mereka akan kontak lah, boleh meniaga ke kan, diorang mencari peluang. Okey, diorang berani mencari peluang. Kami telah memenangi pertandingan kejiranan terbaik peringkat MPP Zon 22 MPKJ. Okay, InsyaAllah perancangan kami, produk terbaru akan datang, kami akan menghasilkan jus minuman, iaitu pegaga yang daripada kebun komuniti, kita akan jadikan jualan jus minuman. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPN di atas inisiatif ni. Okey, inisiatif ni memang sangat bermakna pada komuniti kami lah, sebab selama ni kita berniaga pun macam suka-suka dengan adanya inisiatif. Mereka menjadi lebih semangat. Terima kasih kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Dato' Aaron Agor Dagang. Yeay!